Hari itu saya dah cerita, saya pergi jalan-jalan Pusat Negara sambil belajar. Saya nak belajar banyak. Ni saya dah cerita lagi. Ini daddy saya tengah ajar, dia bergerak kuin. Ini saya tengok cerita. Saya tekan, saya tengok ada TV besar. Saya tak pernah tengok TV ni. Lepas tu, apa tu haiwan tu? Cuba kawan-kawan teka haiwan apa tu? Itu badak air. Ha, betul. Ini saya belajar tekan warna. Mula-mula saya tak ingat, tapi lama-lama saya dah ingat. Apa tu? Ini boleh gerak-gerak ke? Saya kena buat juga. Okey, pelawak. Boleh saya gerak dari atas sampai bawah. Ini pula saya belajar pasal baby. Ini baby 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Itu pula baby dah besar dah bulan. Ini saya belajar pasal pokok. Masa hujan, air tu akan naik, bagi dekat daun. Lepas tu, kena matahari. Itulah oksigen dia. Ini saya pula belajar pasal angin. Jadi bol tu saya letak, dia akan bergerak. Ini pula saya main lampu-lampu. Saya main dengan daddy, tekan lampu sampai ada warna kuning. Ini pula saya takut ada elektrik. Saya letak tangan. Au, sakit! Banyak saya belajar. Ya Allah, bagilah saya pergi lagi. Amin.